Jom kita makan di restoran Haji Daud yang mana sedang bercuti dekat Kota Tinggi di Johor. Tak tahu nak cari pok makan dekat mana, korang boleh try datang sini. Dekat sini ada macam-macam jenis lauk, ada ulam-ulaman, ada sup, ada masakan-masakan yang dia dah siap sediakan. Korang just ambil sahaja and boleh makan. Nanti dia orang akan datang kira dekat meja. And apa yang paling best dekat sini ada juga dia jual belangkas yang dah siap dimasak. Okay, makanan rare. Jarang-jarang kita nak jumpa belangkas kan. And korang jangan risau sebab dekat sini dia dah tulis siap-siap dah harga lauk-lauk. So tak payah pening harga berapa ringgit, takut mahal ke kan. Harga dekat sini tak terlalu murah and tak terlalu mahal. Harga dekat sini harga standard lah bagi saya. And ada banyak pilihan lauk. So sangat sesuai untuk yang ada family, ada anak kecil, ada warga-warga emas, orang tua nak makan apa, tak payah risau. Sebab banyak sangat pilihan-pilihan lauk. Ulam-ulaman pun ada juga. So korang patut try datang sini, bawa family korang datang makan. Okay, thanks for watching guys. Jangan lupa untuk like, subscribe and share my YouTube channel. Okay, bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.